Mouse ni DPI dia sampai 4000 tau. Yep, korang tak salah dengar. Mouse ni level DPI dia adalah daripada 800 sehingga 4000 tau. Ini adalah rupa design mouse tu. Design dia memang sangat ergonomik untuk geng-geng yang tangan besar macam aku ni kan. Korang pegang mouse ni memang takkan ada rasa lengur ataupun rasa tidak selesa. Mouse ni dia datang dengan 5 button dekat bahagian left and right, and then scroll. Yang ini pula adalah DPI button. Korang boleh tukar sahaja level DPI hanya dengan menekan button ni. And dekat bahagian tepi mouse ni pun dia ada 2 button lagi. Ada satu benda yang aku sangat suka mouse ni adalah dekat bahagian tepi ni dia ada getah. Jadi untuk membantu kita punya grip pada mouse ni lebih baik tau. Ini adalah rupa bahagian bawah mouse ni. Dekat sini adalah on off button, and then dekat sini tempat kita simpan dongle, and this one adalah tempat nak letakkan bateri. Actually mouse ni dia menggunakan bateri AA tau. Last kali aku nak bagi tahu kat korang adalah connection dia. Mouse ni dia menyokong dengan 2 connection. Yang pertama adalah Bluetooth, and yang kedua adalah 2.4G. So kalau korang memang tengah cari mouse yang level DPI dia sampai 4000 dan juga design dia yang ergonomik, aku ada sediakan beg kuning dekat bawah. Cuba korang tengok.